punca berlaku penipuan, sepenyelewangan dana ataupun pecah amanah ni kerana akaun pelaburan tersebut dikawal hanya oleh lembaga pengarah. Kadang-kadang lembaga pengarah tu dia laki bini doang aja. Jadi dia terima duit ni, dia pakai dulu beli Ferrari. Terima duit ni, pergi dulu bercuti ke Switzerland. Duit yang sepatutnya digunakan untuk beli mesin, vending machine ni, telah digunakan atas untuk kepentingan peribadi. Dan itu merupakan satu penyelewangan dana dan pecah amanah. Tetapi kalaulah syarikat ini berdaftar dengan pendaftar skim kepentingan, dia kena wujudkan akaun amanah. Dan akaun amanah tu mestilah dikawal secara bersama dengan pemegang amanah. Dan pemegang amanah ni merupakan pemegang amanah yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Contohnya Amanah Raya Malaysia. Katalah saya mengendalikan akaun, saya buat program skim vending machine. Saya ada dua pengarah A dengan B. Kemudian saya terpaksa bawa masuk satu lagi pengarah, iaitu atau penjaga, dia panggil pemegang amanah daripada Amanah Raya. Macam mana saya nak selewengkan dana tu? Nak pergi beli, nak pergi kahwin satu lagi ke, contoh kan? Tak boleh. Disebabkan oleh ada pemegang amanah yang kawal akaun pelaburan tersebut. Sebab itu saya katakan, mana-mana pelabur yang melabur kepada mana-mana syarikat yang tidak berdaftar dengan pendaftar skim kepentingan ataupun tidak dikawal selia oleh Suruhanjaya Security, dan akaun pelaburan tersebut dikawal sepenuhnya oleh lembaga pengarah, risiko tersangat-sangat besar. Cuma kita fikir, kita ni nak bagi pinjam ke adik-beradik pun tak percaya. Betul. Tapi bila bagi dekat akaun syarikat pengarah 2-3 orang ni, kita boleh percaya sebab apa? Sudah tentulah kita tak boleh letakkan kepercayaan 100%. Sebab itulah format corporate governance, cara untuk mitigasi masalah-masalah ni, kerajaan mengeluarkan akta-akta seperti akta skim kepentingan, akta pasaran modal dan perkhidmatan. Tujuannya apa? Untuk mengawal selia supaya syarikat-syarikat pelaburan ni mesti mematuhi garis panduan ataupun undang-undang yang ditetapkan di bawah akta.